pokok makan apa ya? Kakak tahu tak pokok makan apa? Kakak tak tahulah pokok makan apa. Cuba Amira tanya cikgu. Awak tahu tak pokok makan apa? Pokok ada makan ke? Saya tak tahulah. Cikgu, boleh saya tanya beberapa soalan? Ya, boleh Amira. Apa yang hendak kamu tanyakan pada cikgu? Cikgu, pokok dapat makanan dari mana? Ya Amira, pokok boleh menghasilkan makanan sendiri. Kalau Amira ingin tahu, dalam sains ia dikenali sebagai proses fotosintesis. Bagus Amira. Melalui pertanyaan Amira sebentar tadi, sememangnya itu topik yang akan cikgu ajarkan pada kelas hari ini. Terima kasih Amira. Fotosintesis. Cikgu, boleh terangkan apa itu proses fotosintesis? Fotosintesis ialah proses penting di mana tumbuhan hijau menukarkan cahaya matahari kepada tenaga kimia dengan bantuan klorofil, menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Proses ini menyokong keseimbangan ekosistem dan amat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk di bumi. Bagaimana pula proses penghasilan makanan itu berlaku, cikgu? Begini, mari cikgu tunjukkan bagaimana proses penghasilan makanan berlaku melalui cahaya matahari, air dan karbon dioksida bagi tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau menggunakan cahaya matahari untuk menukar air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini merupakan asas kepada kehidupan kerana ia menyediakan sumber tenaga kepada tumbuhan dan menghasilkan oksigen yang kita perlukan untuk bernafas. Cahaya matahari, sumber tenaga utama yang digunakan oleh tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis. Air diserap oleh akar tumbuhan dari tanah dan dihantar ke daun. Karbon dioksida, gas yang diserap dari udara melalui stomata yang merupakan rongga kecil pada daun. Oh, jadi maksudnya tanpa fotosintesis, kita mungkin tidak akan mendapat oksigen yang mencukupi. Ya betul. Sebab itulah tumbuhan hijau sangat penting dalam kehidupan kita kerana mereka berperanan besar dalam memastikan keseimbangan ekosistem di bumi. Cikgu, bagaimana pula jika tidak ada cahaya matahari? Bolehkah fotosintesis berlaku? Soalan yang bagus Amira. Jika tiada cahaya matahari, proses fotosintesis tidak dapat berlaku kerana cahaya matahari adalah sumber tenaga utama untuk proses ini. Sebab itu, tumbuhan memerlukan cahaya yang mencukupi untuk hidup dengan baik. Tapi cikgu, penting sangat ke oksigen dan glukosa untuk tumbuhan hijau? Tumbuhan perlukan cahaya matahari, air dan karbon dioksida untuk jalankan proses fotosintesis. Proses ini menghasilkan glukosa sebagai makanan dan oksigen sebagai hasil sampingan. Glukosa beri tenaga kepada tumbuhan untuk tumbuh dan berfungsi. Tapi, untuk guna glukosa itu, tumbuhan juga perlukan oksigen dalam proses respirasi selular, terutama waktu malam. Jadi, glukosa dan oksigen sangat penting untuk tumbuhan terus hidup. Oh, jadi begitulah cara pokok membuat makanan sendiri yang dipanggil proses fotosintesis. Banyak ilmu yang saya perolehi hari ini. Ya Amira, semoga apa yang Amira belajar pada hari ini akan memberi manfaat kepada Amira. Murid-murid, sekarang kita akan mengadakan 2 aktiviti interaktif dengan menggunakan aplikasi WordWall. Kuis yang pertama iaitu pilihan jawapan yang bertajuk Uci Minda. Mari kenal fotosintesis.
Soalan kuis yang pertama, apakah proses yang digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan sendiri? Untuk soalan yang kedua, apakah yang diperlukan oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis? Untuk soalan yang ketiga, apakah yang dibebaskan oleh tumbuhan semasa proses fotosintesis? Untuk soalan yang keempat, di manakah proses fotosintesis berlaku? Soalan yang terakhir, mengapakah fotosintesis penting kepada manusia dan haiwan? Kuis kedua adalah kuis padankan proses fotosintesis. Itu sahaja untuk kelas hari ini. Cikgu dapat simpulkan bahawa fotosintesis penting kerana dapat menghasilkan oksigen, makanan dan kekalkan keseimbangan gas untuk menyokong kehidupan di bumi kita. Kakak, tadi Amira sudah belajar dekat sekolah yang mana pokok menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis yang menggunakan cahaya matahari, air dan karbon dioksida. Oh, kakak sudah faham Amira macam mana pokok boleh hasilkan makanan.